Kalau masa gaji 1,500 pun tak boleh nak menabung, percayalah cakap saja. Tuan-puan gaji 15,000 pun tak boleh menabung. Dia macam sedekah lah, sedekah. Tahu sedekah? Masa gaji kecil, nak makan pun tak cukup, sedekah. Betul tak? Jadi tuan-puan, kalau gaji rendah pun tuan-tuan pun tak boleh sedekah walaupun RM1. Bayangkan tuan-puan, kalau gaji besar pun tak boleh sedekah juga. Ia bukan soal jumlah. Ia soal habit. Ia soal sifat kita, perangai kita ni boleh tak nak menabung sebanyak itu. Tak kisahlah sebanyak mana. Kalau tanya guru kewangan, Azizi Ali. Guru kewangan Azizi Ali ni tuan-puan, dia tulis buah buku. Lah kali dia terbitkan sebuah buku yang dinamakan Masa untuk Emas. Orang tanya dia, kenapa Azizi Ali tulis suruh beli emas pula? Saya baca 30 buah buku baru saya boleh terbitkan buku Masa untuk Emas. Dan dia Azizi Ali hari ni hari-hari suruh orang kumpul emas, tuan-puan. Guru kewangan tu, mentor kewangan ni. Semua buku yang ada tulis wang, ada pelaburan, semua dia dah baca. Bahasa Melayu baik, bahasa Inggeris baik. Jadi dia cakap apa? Untuk Malaysia, kalau nak beli emas, at least 10%. 10% banyak mana? 10% kalau gaji 2,200 lah. Kalau gaji 3,300. Kalau gaji 10,000, 1,000 beli emas.